Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Jumaat 26 Jun 2026 Masehi, bersama dengan sekarang dah pukul 7. Sebab sekarang ini dah pukul 8 malam, tepat pada pukul 8 malam, jadi sudah berubah tarikh lah. Daripada 10 Muharram kepada 11 Muharram 1448 Hijriah. Okey, seperti biasa video dari report kita untuk hari ini. Sebelum saya buat review, sebelum saya buat dari report, saya nak review dulu. Bagian sampai tadi pada pukul 7.36 malam. Jadi tarikh baru ni jadi kira tarikh dalam sebelah Muharram dah. Pasal masuk waktu maghrib dah tadi. Masa saya balik, kebetulan saya balik tu dia sampai juga. Saya balik daripada Kedai dia bagi dia tu follow belakang saya lah. Dia pun saya sampai ni dia pun proof sampai kereta dia. Saya tak rasa tengok belakang kereta. So hantar bagian ni lah. Okey, bagian ni daripada mana bagian ni? Daripada Sya'ala Selangor. Lentaya apa ni? Jalan Tiwan, Jalan Datuk Santala Tiwan. Dia nama. Ya. Dia kamera apa tahu ni? Masuk dalam kawasan USB, masuk telefon, masuk kawasan, masuk dalam berapa tempatnya speak ni. Boya ni, dia ni ada kamera sulit dalam ni lah. Ke dalam jangkau luar. Oh ni ada kamera dekat. Kita masuk follow lepas kan nak tengok gambar, kita tengok terus dengan telefon lah, tengok dengan telefon. Okey, kalau itu sajalah bahagian ni. Okey, seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Sekarang ni sesi daily report ni. Pada buat video daily report kemarin pada pukul 8 malam kemarin dah. Saya pas mai syak baru saya keluar pergi kita fikir biasa minum malam seperti biasa, makan sarapan. Nak makan sarapan pula dah. Minum malam seperti biasa, balik pada pukul 7 berapa? 7 balik pada pukul 12.10 malam, tidur pada pukul 3.30 pagi malam tadi. Kita kali tengok Facebook apa semua lah. Bangun pada pukul 6.50 pagi, bangun terus mandi sembahyang subuh, makan sarapan. Hari Jumaat kan. Lepas tu tak pergi jaga apa lah. Lepas tu bila dah tidur lewat ni, ngantuk sambung tidur balik pada pukul 9.30, sambung tidur balik, bangun pada pukul 11.30. Lepas tu dalam pukul 1.20 pergi ke sembahyang Jumaat masjid, pada buat sembahyang Jumaat. Pas sembahyang Jumaat terus balik ke rumah, tak ada buat gapo juga. Duk main internet, tengok Facebook gitu lah sepanjang hari ni. Dan dah sempat juga lah upload beberapa video pada channel lain lah, channel ni. Channel ni video dah lama dulu. Channel ni lah. Ya, channel ni. Dan juga channel satu lagi tu. Ada 2 channel lah. Pemula malai lagi. Channel waktu tu tak ada habis lagi lah. Lepas selesai PJL tu, tunggu bagian ni lah. Asar. Maya asar kuning. Baru tu apa lagi? Bukan maya asar dah 5.40 maya asar. Bagian ni tak sampai lagi kan. Saya pun balik ke pergi ke Kedai Fikri lah, minum hotel seperti biasa lah. Dia balik dekat-dekat sampai maghrib tu saya balik. Dia balik on the way saya balik tu dah balik maghrib, masuk maghrib. Lepas tu saya sampai di rumah. Saya balik sampai sekali bagian ni. Dia pun saya setelah bayar tu naik ke rumah, terus mandi sembahyang maghrib. Lepas tu pas sembahyang maghrib terus main ke sini lah. Kalau sampai sana terus buat video dari report. Okey, saya sekarang itu saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Untuk edisi ni, iaitu edisi hari ni, iaitu hari Jumaat 26 hari bulan Jun 2026 Masehi, bersama dengan
10 dan 11 Muharram 1448 Hijrah. Okey, saya itu saja. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.